Kalau ada lagi, nak tak? Nak. Nak sangat nak. Seronok. Seronok. Hari ni adik Aish jadi jenazah, betul? Betul. Tadi mandi, lepas tu dikafankan. Apa perasaan adik? Perasaan saya lepas dibuat semua tu, saya rasa insaf dan tidak ingin membuat dosa lagi lepas ni. Saya rasa sangat takut. Itu sebab dia macam seram sikit lah. Tadi masuk dalam keranda kan? Dia gelap, lepas tu dia sempit. So, jadi apa pengalaman adik sebagai jenazah? Pengalaman saya dapat jadi jenazah. Oh, best lah. Best? Tak sangat lah. Tadi Ustaz Syahir ada terang. Adik faham tak apa yang Ustaz ajar? Faham? Best. Betul. Kalau ada lagi, nak tak? Nak. Nak sangat nak. Hari ni adik Afif ada solat pengurusan jenazah dengan Ustaz Syahir. Ustaz best tak? Best. Faham tak Ustaz ajar? Faham. Satgi kan kita ada lagi kan solat pengurusan jenazah. Settle tak nak join? Settle. Settle. Seronok. Seronok.